Perdana Menteri Lawrence Wong merasmikan sebuah mural di Wisma Gilang Serai hasil sentuhan bersama masyarakat pelbagai lapisan. Mural tersebut dihasilkan sempena SG60 sebagai simbol perpaduan dan warisan budaya masyarakat Melayu Islam sepanjang 6 dekad. Majlis perasmian itu diadakan di acara SG60 Bersama, Satu Hati, Seribu Bakti semalam. Karya tersebut dilukis Encik Fish Jaafar dari Angkatan Pelukis Aneka Daya APAD berdasarkan perbincangan dengan para anggota masyarakat yang kemudian diwarnakan oleh para penduduk, persatuan dan relawan dan mengambil masa sekitar 9 bulan untuk disiapkan. Motifnya berinspirasikan batik diserikan dengan suasana kampung serta gambaran budaya Melayu seperti silat, tarian, muzik dan dikir barat. Di acara tersebut, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ihwal Masyarakat Islam, Dr. Faisal Ibrahim, turut berkongsi kemajuan kumpulan kerja SG60 Bersama. Di bawah kepimpinannya, kumpulan itu berjaya menarik lebih 200,000 peserta melalui lebih 60 inisiatif yang meraihkan warisan dan mengukuhkan ikatan masyarakat. Kumpulan tersebut merancang dan menyelaras acara SG60 dengan Wisma Gilang Serai berperanan sebagai sekretariat yang menyokong pembangunan program, komunikasi dan penglibatan masyarakat. Dengan adanya program seperti malam ini, ia memberikan kita peluang untuk menggembling tenaga, bergotong royong dan menyediakan wadah bagi masyarakat Singapura untuk bukan saja mendapatkan satu pengalaman yang meronokkan, tetapi melihatnya sebagai satu wadah untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip pembangunan negara Singapura yang disumbangkan oleh masyarakat Melayu Singapura. Acara sepanjang hari itu dimuatkan dengan pelbagai persembahan tradisional Melayu serta kegiatan dan pameran. Acara berakhir dengan persembahan Gentar Rasa 2025 yang menggabungkan tarian tiga budaya sempena meraihkan SG60.